ahli parlimen dan adun yang telah dibaiat jatuh dalam 3. La ilaha illallah. Saya hanya boleh pinjam dengan mudah kerana bercakap. Ketua Hakim Syar'i Datuk Daud Kelantan telah mengeluarkan hukum. Dia Ketua Hakim Syar'i Kelantan yang masih hidup mengatakan bahawa saya salah orang ahli parlimen Pulokai. Saya malas sebut nama. Ahli parlimen Pulokai, dia telah tengok yang disebut itu, tangan dia ada itu original dan sah, dia yang punya, ada saksi dia punya, maka hukumnya dia telah tercerai dengan isterinya dengan talak 3. Maka dia tidak boleh lagi duduk bersama-sama dengannya dan dia kena ambil ingatan. Kalau dia duduk juga maka mungkin tindakan akan diambil atas nama berlaku perkara yang fahisyah. Itu pernyataan daripada Ketua Hakim Syar'i Kelantan. Sebab hamba Allah ini dia seorang sahaja yang berbaiat tadi yang Parlimen Kelantan. Yang lain ada yang banyak di Selangor dah. Selangor, Mufti Selangor dah kena buat pernyataan. Apapun, Menteri Besar telah menyebut yang sama juga dengan komentar tadi. Wartawan tanya saya, dia kata kita jangan campur hal peribadi dia. Dalam Islam tidak ada perkara peribadi yang tak boleh dicampur. Pasal wal takun minkum ummatun yad'una ila al-khair wa yanhauna 'anil munkar. Hendaklah bertugas untuk amar ma'ruf nahi munkar. Amar ma'ruf nahi munkar ini kerja peribadi. Kalau tak boleh masuk, hukum tidak berjalan. Peribadi apa? Jika dia memang tercerai dengan isteri dia, dia macam duduk sekali lagi. Bukan hal pribadi, hal masyarakat. Jika tak dicegah daripada ketika itu, azab Allah Ta'ala menimpa ke semua orang. Ayat jelas, wattaqu fitnatan la tusibanna alladziina zalamu minkum khassah. Jangan buat barang-barang yang mengundang dosa, fitnah. Kerana azab Allah turun tidak kena dia saja, kena semua orang. Sebab itu maka yang tadi itu saya kata kena balik kepada yang ada sebut tadi, saya sebut itu dalam bidang yang nama dia ta'liq talaq. Kita boleh buang masuk kataan sumpah boleh buang, bai'ah boleh buang, yang tinggal je lah ta'liq. Macam kita semua lah, saya dah, kita semua lah, kita berkahwin, kita kena ta'liq. Ta'liq bukan sumpah. Maka ta'liq itu kekal selama-lamanya. Dia tak dibayar dengan kafarah. Kafarah apa pula? Tidak kena dalam kafarah. Sebab itu maka yang itu sebenarnya serius. Maka tidak boleh pandang ringan. Sebab dia akan melibatkan haram halal dalam perhubungan. A'udzubillah, a'udzubillah. Kalau tak pakai juga yang hukum bagi ini, dia bergaul juga dengan isteri dia, dapat anak. Anak itu anak haram. Kalau anak itu perempuan katakan, sampai besar dia kahwin ke anak itu, tidak sah kahwin anak dia. Sebab dia bukan wali. Dia bukan wali. Tetap sah. Bila anak tak sah kahwin, dapat anak, dapat cucu dia pula. Cucu zina. Dapat cicit zina. Zina akan terus sampai apa hari kiamat. Boleh tanggung dosa. Betul dosa pada dia. Betul kembali. Dan mengapa kita yang sedikit ni, kita yang buat, kita yang pilih, kita yang sedar, kita yang telah berbaiat, kita telah sebut terang-terang begitu, dan kita langgar terang-terang. Dunia beranilah. Jangan lupa kita akan menghadap Allah Subhanahu Wa Taala.